Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya ingin membawa satu cerita yang sangat dekat dengan kehidupan rakyat Malaysia sekarang, terutama penduduk Kuala Lumpur dan kawasan sekitarnya. Setiap kali hujan lebat turun, ramai mula rasa takut. Takut kereta rosak, takut rumah dimasuki air, takut jalan tiba-tiba jadi sungai. Dan yang paling menyedihkan, tempat yang dahulu jarang banjir, sekarang mula tenggelam hampir setiap kali hujan besar. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Adakah ini semata-mata kerana cuaca? Atau sebenarnya berpunca daripada tangan manusia sendiri? Mari kita bincangkan bersama. Sejak kebelakangan ini, Kuala Lumpur dan kawasan sekitar seperti Shah Alam, Klang, Ampang, Eras, Kajang dan Petaling Jaya sering mengalami banjir kilat. Kadang-kadang hujan baru 1 jam, air sudah naik. Jalan utama tidak boleh dilalui. Kenderaan tersadai. Ada yang terpaksa tinggalkan kereta di tengah jalan. Paling teruk, ada keluarga yang langsung tidak sempat menyelamatkan barang dalam rumah. Ramai rakyat mula tertanya-tanya, kenapa sekarang jadi semakin teruk? Sedangkan dahulu, tempat yang sama tidak pernah banjir seperti hari ini. Ini menunjukkan ada sesuatu yang sudah berubah. Kita tidak boleh menafikan bahawa cuaca dunia sekarang memang berubah. Suhu bumi semakin panas. Bila suhu meningkat, awan menyimpan lebih banyak wap air. Sebab itu sekarang hujan turun dalam jumlah yang sangat banyak dalam masa singkat. Dulu hujan mungkin perlahan dan lama. Sekarang, hujan turun seperti dicurah dari langit. Fenomena ini dipanggil cuaca ekstrem. Dan bukan Malaysia sahaja mengalami keadaan ini. Negara lain juga menghadapi banjir besar, ribut dan gelombang panas. Tetapi, walaupun cuaca menjadi faktor utama, ada satu lagi punca yang sebenarnya mempercepatkan masalah ini, iaitu aktiviti manusia sendiri. Inilah bahagian paling penting. Kita lihat pembangunan di Kuala Lumpur sekarang sangat pesat. Bukit ditarah, hutan ditebang, tanah hijau semakin hilang. Apabila pokok semakin kurang, air hujan tidak lagi diserap ke dalam tanah. Sebaliknya, air terus mengalir laju ke jalan dan longkang. Tambah pula banyak kawasan sekarang ditutup dengan simen dan tar jalan. Air tiada tempat untuk masuk ke bumi. Akhirnya, semua air berkumpul dalam masa singkat. Longkang pula tidak mampu menampung jumlah air yang terlalu banyak. Ada juga longkang tersumbat dengan sampah, botol plastik, kotak makanan, sisa binaan. Kadang-kadang bukan kerana sistem tak bagus, tetapi kerana sikap manusia sendiri. Selain itu, banyak sungai menjadi semakin cetek akibat lumpur dan pencemaran. Air sungai tidak dapat mengalir dengan lancar. Akhirnya, bila hujan lebat, air melimpah keluar. Dan satu lagi perkara yang ramai tidak sedar. Banyak kawasan perumahan baru dibina di kawasan tadahan air atau kawasan rendah. Dulu kawasan itu menyerap air hujan. Sekarang sudah menjadi bangunan dan jalan raya. Jadi air tiada lagi ruang semula jadi untuk bergerak. Sebab itu tempat yang dulu selamat, hari ini mula banjir. Banjir kilat bukan sekadar air naik. Kesannya sangat besar kepada kehidupan rakyat. Kereta rosak. Enjin masuk air. Kos baiki ribuan ringgit. Ada peniaga rugi kerana kedai dimasuki air. Ada keluarga kehilangan peralatan rumah. Dan yang paling menyedihkan, ada mangsa mengalami tekanan emosi setiap kali hujan turun. Malam tidak lena. Bila dengar guruh, terus rasa cemas. Anak-anak kecil juga mula takut hujan. Ini bukan lagi perkara kecil. Ini sudah menjadi isu kehidupan harian rakyat bandar. Persoalannya sekarang, apa yang boleh kita lakukan? Pertama, kesedaran masyarakat mesti berubah. Jangan buang sampah merata-rata. Satu botol plastik yang menyumbat longkang boleh menyebabkan satu kawasan dinaiki air. Kedua, pembangunan perlu lebih terkawal. Bukan semua kawasan sesuai dibina bangunan tinggi. Kawasan hijau perlu dipelihara. Pokok bukan sekadar cantik, tetapi pelindung semula jadi daripada banjir. Ketiga, sistem saliran dan sungai perlu dinaik taraf mengikut keadaan cuaca sekarang. Cuaca sudah berubah. Jadi sistem lama mungkin tidak lagi cukup kuat. Dan yang paling penting, kita sebagai manusia perlu kembali menghormati alam.
Kerana bila alam mula memberi amaran, manusia sebenarnya tidak mampu melawan kuasa alam. Hari ini Kuala Lumpur, esok mungkin tempat lain pula. Banjir kilat yang dulu dianggap biasa, kini semakin membimbangkan. Semoga pihak bertanggungjawab dan juga kita sebagai rakyat mula mengambil serius perkara ini. Kerana jika tidak berubah sekarang, mungkin suatu hari nanti, setiap kali hujan turun, kita semua akan hidup dalam ketakutan. Saya doakan semua mangsa banjir dipermudahkan urusan. Jika anda setuju isu ini perlu diberi perhatian, tinggalkan komen dan kongsikan pengalaman anda. Jangan lupa subscribe di B Studio 53 untuk lebih banyak perkongsian kehidupan dan isu semasa.